Okay, kita nak tengok how much is a byte, di mana kalau korang tengok dalam jadual ni, kita ada beberapa lah, iaitu byte, kilobyte, megabyte, unit lah untuk pengiraan byte, gigabyte, terabyte dan juga petabyte. Di mana kalau byte ni dia punya singkatannya kita guna dengan B lah, dan number of byte ni adalah 1. Dan ianya boleh menyimpan satu aksara data. Maksudnya macam tadilah, 1 byte bersamaan dengan 8 bit. Kita ada 1001 dan sebagainya lah. Itu contoh. Dan kalau kilobyte pula, kita wakilkan dengan KB, di mana numbers of byte dia terdiri pada 1024 byte. Jadi kalau kita nak kira berapa bit bilangan dia, darabkan dengan 8 lah. Dan ianya boleh memuatkan 1024 aksara atau kira-kira separuh daripada halaman yang kita type dengan spacing dia double space dalam kertas A4 tu. Dan seterusnya adalah unit megabyte. Kita singkatannya adalah MB, di mana number of byte-nya adalah 1048576 byte. Makin banyak lah. Okay, dan biasanya floppy disk, maksudnya disket lah dulu-dulu disket, biasanya bersamaan dengan 1.4 megabit data yang boleh kita muat dalam disket. Tapi sekarang kita dah tak guna disket lah. Disket ni macam dah dilukuskan lah. Kita dah menggunakan cloud storage, kita gunakan pen drive, kita menggunakan storage yang lain lah. Seterusnya adalah gigabyte, GB, di mana number of byte dia korang boleh tengok dekat jadual ni, makin besar lah. Dan kira-kira 786,432 halaman teks bersamaan lah. Bila kita simpan memori, dia bersamaan macam tu. Dan kira-kira dalam lebih kurang 500 helai kertas A4. Okay. Dan ianya timbunan kertas tu kita boleh imagine lebih kurang dalam 262 feet height. Maksudnya 262 kaki ataupun bersamaan dengan 79.8576 meter lah ketinggian dia. Dan seterusnya makin besar lah dia punya ruangannya, iaitu terabyte, TB. Dia punya numbers of byte tu korang boleh rujuk dekat jadual. Dan ianya mewakili timbunan tulisan yang kita type pada muka surat, di mana ianya hampir kepada 51 mils height. 51 batu lah. Ataupun bersamaan dengan 82,076.5 meter ketinggian data tersebut lah. Okay, yang seterusnya adalah petabyte, PB. Dia punya number of byte, korang boleh rujuk jadual. Dan seterusnya, dia punya persamaan relative size dia, timbunan halaman ni lebih kurang 52 batu tinggi, mils height. Dan dia kira-kira 1/4 jarak daripada bumi ke bulan lah. Jadi betapa banyaklah storage yang boleh muat dalam petabyte. Okay, seterusnya kita pergi kepada komputer hardware ataupun perkakasan komputer. Jadi kita ada input device, system unit, output device dan juga storage device. Jadi kalau korang tengok ini contoh-contoh input device, yang ni output device, yang ni processing, system unit lah, dan ini adalah storage device. Okey, kita pergi satu persatu, iaitu berkaitan dengan input device. Input device ni ataupun peranti input ini tujuannya untuk kita masukkan data untuk proses seterusnya lah. Contohnya kita ada keyboard, scanner, mouse, trackball. Ni biasanya trackball, touchscreen, microphone, game controller macam joystick dan sebagainya, dan juga digital camera lah. Ini adalah beberapa input device yang kita biasa guna lah. Okay, seterusnya sistem unit ataupun unit system. Unit system ni kalau kita imaginekan ianya seperti kabinet yang ada kat rumah lah. Maksudnya ianya bertujuan untuk menyimpan apa-apa perkakasan yang ada di rumah. Maksudnya kita ada apa-apa perkakasan, kita masukkan dalam kabinet. Contohnya
motherboard, CPU, memory modules dan sebagainya. Dalam CPU ni dia adalah macam-macam. Kita ada RAM, cache dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah output device, di mana output device ni membolehkan kita untuk melihat ataupun mendengar apa maklumat yang diproses. Contohnya monitor. Monitor ni kita boleh melihat lah paparan iaitu adalah output. Speaker kita boleh mendengar. Bila kita proses, kita record video, kita record audio, kita dengarkan balik daripada speaker lah. Dan seterusnya bila kita nak print hard copy, kita menggunakan printer. Okay, itu pun merupakan output device. Okay, seterusnya adalah storage device. Peranti storan di mana ia membolehkan kita untuk menyimpan data ataupun maklumat untuk kita akses semula pada masa akan datang lah. Maksudnya bila kita nak guna, kita boleh akses. Contohnya kita ada hard disk drive. Floppy disk ni dah dilupuskan. Kita ganti kepada flash drive. Dan seterusnya CD dan juga DVD drive. Yang ni pun dah dalam proses nak lupuskan, di mana kalau korang perasan bila korang beli laptop, biasanya company ni dah tak masukkan sekali dalam laptop aksesori iaitu CD dan DVD drive. Sekarang kita kena guna external lah. Bila kita nak guna CD ataupun DVD, kita kena beli external DVD ataupun CD drive. Yang sekarang, laptop sekarang kebanyakannya dah tak ada sebab kita kebanyakannya kita dah menonton movie dekat Netflix, dekat internet, view dan sebagainya kan. Jadi penggunaan CD dan juga DVD kemungkinan besar akan dilupuskan jugalah. Okey, seterusnya adalah komputer software. Kenapa kita perlukan komputer software? Sebab kalau kita nak memberi arahan kepada komputer, kita perlu install software. Kita perlu ada perisian yang diperlukan. Contohnya, korang nak menyiapkan tugasan untuk membuat laporan menggunakan Microsoft Word. Jadi, software Microsoft Office korang kena install by package lah. Dalam Office tersebut kita ada Word, kita ada Excel, PowerPoint, Access dan sebagainya. Jadi, software ni bertujuan untuk memberi arahan kepada komputer apa yang perlu buat. Contohnya kalau korang nak edit gambar, jadi korang akan gunakan software ada Photoshop ataupun software photo editing yang berkaitan. Okay. Seterusnya adalah application software di mana ianya adalah untuk menyelesaikan sesuatu tugasan lah ataupun kita nak memberi arahan kepada komputer. Okey, sistem software. Di mana sistem software ni untuk dia punya arahan sistem unit dalam kita punya CPU. Jadi sebelum bila kita dah beli komputer, kita kena ada sistem software. Sama ada kita beli berkaitan dengan Windows ataupun kita menggunakan operating system kita adalah Macintosh. Jadi sama ada ni lah dua kategori ataupun kita ada yang lain iaitu kita ada saya tak ingat nama dia Unix. Unix system pun merupakan operating system yang digunakan. Dia adalah free lah tapi kebanyakan company lah yang menggunakan Unix system. Kebanyakannya kita menggunakan Windows. Dan ada juga beberapa pengguna lebih prefer menggunakan Macintosh. Ia bergantunglah kepada penggunaan kita masing-masing lah. Okey, komputer platforms iaitu PC dan juga Mac di mana kalau korang tengok PC biasanya melibatkan Intel, AMD. Kalau Macintosh biasanya melibatkan operating sistemnya adalah Motorola. Dan operating system untuk Intel AMD ini biasanya adalah Windows. Manakala operating system untuk Mac ni adalah Apple Mac lah. Apple Macintosh operating system Okey, seterusnya adalah specialty computers. Ataupun komputer-komputer khusus yang boleh memudahkan urusan kita seharian yang boleh digunakan. Contohnya PDA, personal device, server, mainframe, superkomputer dan juga microcontroller. Okay.
Jadi itu sahaja berkaitan dengan topik 1. Jadi apa yang korang kena buat seterusnya, korang boleh refer di Outer, di platform Outer, dan perlu ikut due date lah tugasan yang diberi untuk minggu ini. Okey, itu sahaja kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.